Kan? Bersyukur, belajar bersyukur. Tak percaya, cuba sekali. Kan? Dapat 500, cuba bersyukur sikit. Cukup makan. Tapi kalau tak bersyukur, bagi nak mana lah. Naiklah pencen banyak mana pun. Bagilah duit banyak mana pun. Tak akan pernah cukup. Sebab itu kita tengok orang kaya-kaya ni, jutawan-jutawan ni, orang yang pengurus, pegawai pangkat besar ni, kenapa mereka lakukan amanah rasuah? Sebab gaji mereka tak cukup. Sebab itu mereka makan rasuah. Sebab gaji bukan kecil-kecil gaji, saudara. Menteri ke, pegawai-pegawai atasan ni, pengurus-pengurus ni, gaji mereka besar, saudara. Tapi mereka mengamalkan rasuah. Sebab apa? Tak cukup. Takkan ada orang Perdana Menteri yang boleh simpan jongkong juta-juta. Banyak gaji Perdana Menteri ni. Tak cukup. Sebab apa, saudara? Mereka tidak pernah bersyukur dengan apa yang mereka dapat. Mereka tak bersyukur dia jadi Perdana Menteri. Dia tak bersyukur pun dia jadi Perdana Menteri. Dia tak bersyukur pun dia sebagai Perdana Menteri ada gaji. Dia tak cukup. Sebab itu bila tidak bersyukur, tak pernah cukup. Sebab itu mereka makan rasuah. Sebab itu mereka menyakau. Ini punca dia. Sebab apa Anwar boleh hidup? Saya tanya saudara, 2 tahun lebih dia tak ambil gaji. Kenapa dia boleh hidup? Kenapa dia tidak buat rasuah? Sebab dia cukup. Kehidupan dia cukup. Pertama, dia tidak bermewah-mewah. Kemudian bini dia pun tidak bermewah-mewah. Dia pakai ala kadar. Kadang-kadang kita tengok Anwar ni, baju Melayu dia, kita boleh kenal dah baju Melayu dia. Itulah baju Melayu dia. Warna biru. Itulah kadang-kadang ni. Berbalik baju Melayu itu. Baju batik macam tu juga. Kadang baju batik tu kenal dah. Bila perempuan, baju batik ni, tu hari pakai baju batik ni juga. Kita boleh kenal pakaian Anwar ni. Kan? Dia tak pakai LV, dia tak macam Mak Ebera tu kan. Baju bunga-bunga harga RM100,000 tu baju batik. Tak. Baju batik Anwar ni. Kita boleh kenal. Kadang program ni, baju batik ni dia pakai baru ni. Sama dengan Azizah. Tengok tudung dia. Kan? Tudung Kak Wan. Kasut dia kasut Batar je. Daripada dulu lagi Kak Wan ni. Jenama dia Batar je. Daripada dia jadi timbalan, dia pernah jadi bini kepada timbalan Perdana Menteri. Kemudian dia sendiri jadi Perdana Menteri. Sampai hari ni dia jadi bini kepada Perdana Menteri. Macam itulah kasut dia. Handbag dia macam itulah. Handbag bersulam dia Sarawak itulah. Kan? Sebab itu dia cukup. Sebab itu dia tak ambil gaji pun dia boleh hidup. Sebab dia dah kata dah. Saya Perdana Menteri, saya pergi ke mana-mana, kerajaan bayar. Kau terbang, kerajaan bayar. Pesawat, kerajaan bayar. Kan? Pergi luar negara, hotel, kerajaan bayar. Kenapa dia kata dia tak boleh cukup? Dia cukup. Nak makan Kak Wan je. Anak-anak dah ada keluarga. Makan berdua, dah tua-tua, makan banyak mana sangat. Sebab tu dia kata dia tak kisah tak ambil gaji. Kan? Kita ni dah tua, dah 60 tahun lebih, askar yang tak pencen ni, semakin tua semakin nak makan mewah pula. Tak ke pelik? Semakin tua, sepatutnya semakin kurang nak makan. Kan? Semakin tak nak hidup mewah, dah tua dah. Takkan dah tua nak pakai motor, motor besar, duk 500cc lagi. RM500 cukup lah. Kayu ada basikal tu, labuh telur sikit tak apalah. Dah tua-tua, dia malah labuh pun telur. Kan? Dah tua-tua dah. RM500 sebulan. Macam mana nak pakai SYM skuter tu. Tengok orang pakai SYM besar. Nak juga pakai SYM. Dah 60 tahun lebih tak bayar SYM dah. Kayu ada basikal tu. Nak pakai SYM, nak pakai sekat nak minum warung kopi tu je pun. Bukan nak convoy jauh. Nak ikut nak muda tu kan. Belagak lah. Perangai belagak daripada askar sampai ke berhenti belagak tak habis. Kan? Bukan semualah. Saya ulang sekali lagi. Bila ada, veteran meloncat lagi. Kan? Ni wal-on. Saya tujukan benda ni pada wal-on. Bila tentera, wal-on yang bodoh-bodoh ni. Dalam askar tak ambil tahu politik. Kan? Dalam askar tu belagak. Kita dah katalah, kita ni tentera. Walaupun kita tentera, tak boleh terlibat dalam politik, jangan masuk parti politik, tapi kita mengundi. Bila kita mengundi, dalam tentera ni ambil tahu lah sikit pasal politik, ambil tahu. Bukan suruh masuk parti. Saya sendiri dulu tentera, tak masuk parti, memang tak boleh. Askar tak boleh masuk parti, tapi kena ambil tahu perkembangan politik. Dalam tentera tu kita dah set dah. Kan? Parti mana kita nampak betul-betul berjuang untuk rakyat. Kita dah set dah. Supaya bila kita mengundi dalam tentera, kita boleh pilih parti yang kita yakini tu. Sebab itu sebelum kita nak mengundi, kita kena ambil tahu dulu. Bukan suruh masuk ahli, tapi ambil tahu, dengar ceramah sana,
Dengar kedua pihak, kita pertimbangkan. Jadi bila kita dah berhenti askar, kita tahu dah pilihan kita. Kita tahu dah pilih landasan mana kita nak berjuang. Pasal kita dah kenal dah parti politik. Dalam tentera kita dah kenal dah. Jadi bila kita pencen, kita tahu dah ke mana kita nak bawa. Kalau kita nak berpolitik. Ini masalah wala on ni saudara. Dalam tentera tak ambil tahu. Tak ambil tahu. Yang dia tahu cukup bulan, kita cucuk duit, ada gaji. Kan? Bila kita cerita politik sikit dalam tentera tu, alah tak sampai tahulah. Politik ni, bagi orang politik, kita askar tak ambil tahu lah. Yang penting cucuk bulan, kita cucuk duit, gaji jalan. Tentera. Hujung tahun, mana kerajaan pun sama ya. Gaji kita macam ni kak, dia kata. Gaji kita macam ni lah, mana kerajaan pun. Jadi tak ambil tahulah politik. Mengundi, mengundi banyak tahu lah. Undi pos ni, aku bagi pegawai aku je, tolong pangkah kan. Hantar PR dia, nak pangkah apa? Ni. Dulu kan undi pegawai, undi pos dulu, kan boleh pangkah. Pegawai boleh pangkah kan. Kan sekarang tak boleh lah, sekarang undi awal. Dulu undi pos. Pegawai boleh pangkah kan. Dan dia tak kisah pun pegawai nak pangkah dia. Tak ambil berat pun dia. Tak pernah dia kata, mana saya tak mundi pun, tak ada. Sebab dia tak ambil tahu politik. Dia tak kisah siapa kerajaan pun waktu itu. Yang penting, bulan-bulan dapat gaji. Ni perangai dia. Jadi bila dia berhenti jadi veteran, baru dah gaji pun dah tinggal separuh. Yang pencen ni gaji tinggal separuh dah. Kan? Dia rasa susah hati. Waktu itulah dia cari. Kan? Waktu itu tuntut pencen, naik pencen sebagainya. Yang tak pencen lagi teruk lah. Yang berpencen pun menggelabah dah. Yang pencen pun dah tinggal separuh gaji. Itu menggelabah tu. Itu dia baris kat Mendes tu. Kan? Nak tuntut naik pencen. 2-4-5 kali berbaris kat Mendes tu. Berbaris kat Tugu Negara tu. Yang tua-tua ni. Kan? Dah 60 kat 70 tahun. Duk buat ni. Minta untuk gaji. Yang tak pencen pun sama naik. Kan? Dia lah paling lantang sekali. Hak yang tak berpencen, minta hak dia. Yang berpencen pula minta hak dia. Minta pula kepada Perdana Menteri yang tak ambil gaji. Betul maki dia. Ni, mana otak kita ni? Belum minta lagi. Dah maki dah Perdana Menteri. PMX ketimbang je, sembang je. Kalau nak tolong askar, boleh sangat dia tolong. Saja je tak nak tolong. Patutnya boleh aja. Bagi je askar ni pelarasan pencen. Bagi je pun. Sedap cakap. Padahal dalam kata PMX tak ambil tahu tentang dia dah makan dah duit tu. Dia pertama sekali ambil. Kan? Dah makan pun kenaikan pencen tu. Tapi tak pernah cukup. Sepatutnya bukan banyak ni pencen ni tu. Patut lebih lagi ni. Nak banyak mana lagi, saudara? Daripada kamu 1 sen pun orang tak bagi kamu. Ini Anwar bagi sikit, alhamdulillah. Dan kita doakan supaya dia terus jadi Perdana Menteri, terus takbir negara kita dengan baik ekonomi, baik insya-Allah saudara. Yang bekerja dengan yang berpencen, yang tak berpencen akan dapat nikmat dia. Tapi kita bersyukurlah dulu apa yang ada. Tapi kita nak ni, kalau boleh hari ni minta besok dapat ni perangai ni. Kan? Tak dapat, mengamuk. Tak kerti nak bersabar, tak kerti nak bersyukur. Kan? Cuba kita bandingkan sikit, renung sikit. Walaupun banyak manalah Anwar bagi kenaikan pencen. Kan? Cuba bayangkan, berapa tahun sebelum ini ada dapat tak banyak tu? Kan? Ada tak kenaikan itu? Tak ada. Bagi askar tak pencen pula. Cuba renungkan sekejap. Kan? Ni kepada pakcik-pakcik ni. Yang tak pencen ni, menteri awal ni. Dah 60 tahun lebih ni, telur dah labuh ni. Kan? Aku nak pesan. Cuba sekali duduk depan tangga tu, kat kampung tu. Kan? Pakaikan pelekat gulung, pelekat tu, isap kat daun kat tangga. Cuma renung sekejap. Aku ni tak pencen, berhenti awal dulu. Kan? Berhenti pencen, isap okok tu. Tapi dulu aku 1 sen baru tak dapat. Aku kena royak getah, aku kena buat jadi pengawal kilang, aku jadi security, aku kena bawa lori. Sekarang umur 60 tahun dah, nak bawa lori siapa nak berani nak suruh bawa lagi, dah tua. Nak jadi guard pun tak boleh. Siapa nak terima guard dah 60 tahun lebih, asyik tidur aja. Dah tak ada kerja dah, tak ada siapa nak ambil aku kerja. Tapi Anwar bagi aku 500 sebulan. Sebelum ni tak 1 sen pun tak dapat. Fikirlah sikit. Cuma menungkan macam tu. Baru kita nampak siapa yang boleh kita harapkan untuk jaga kita. Tapi masalah tak fikir, duit masuk menterarah. Tapi tak cukup.
Dah lah, betul lah galang. Isap kau seludup lah tu. ha. Ha. Saya yang berpencen ni pun tak isap kau seludup. ha. Dah lah isap kau seludup. Belagak. Belagak saudara. Dia tak nak pencen. Ya askar ni kena berhenti awal. Bukan kajian paksa pun. Kecuali kamu ada tindakan tak tertib. Kan? Kamu ada tindakan tertib kena berhenti. Terpaksa lah berhenti. Tapi yang memilih untuk berhenti awal, itu bukannya paksa. Tak paksa. Kamu sendiri pilih. Scott, janganlah berhenti Scott. Alah, berapa tahun je Scott dalam tentera ni? 20 tahun je. Pencen lah. Sikit lagi Scott. Sikit lagi guys. Sikit lagi guys. Oh, tak dah. Aku nak berhenti juga. Buat masa duduk askar ni. Banyak kerja lain kat luar tu. Duduk askar buat apa? Pagi-pagi kena gosok baju. Kena kilat kasut. Pagi-pagi nak baris terpacak. Buat masa aku nak berhenti awal lah. Kat luar tu banyak peluang kerja. Ulat dan batu boleh hidup. Sedap cakap. Waktu itu. Kita nasihat dia. Relax lah Scott. Sikit lagi Scott. Kita training 6 bulan ni. Kena sepak terajang dari rekrut dulu ni. Tak berbaloi berhenti awal. Pencen lah. Barulah berbaloi kita kena sepak terajang rekrut tu. Tak dengar. Ulat dan batu boleh hidup dia kata. Memanglah ulat tu bakar batu. Cuba kau duduk dalam batu. Tengok. Kan? Hari setahun dapat berhenti awal, 5-6 tahun lepas tu okey lagi, duit ada kan. Berhenti awal dapat 1%. Apa ni? Duit lembaga tabung. Sakan lah saudara. Askar ni kalau berhenti awal dia dapat 100% caruman dia. Tu beza dia nak cerita. Kan? Jadi caruman dia lembaga tabung tu dia dapat 1% keluar. Lepas tu dia berhenti awal tu. Kalau pencen dia tak dapat 1%. Kalau pencen bagi 2, kerajaan ambil separuh, kita ambil separuh, sikit lah. Kan, kalau kita pencen. Tapi kalau berhenti awal 100%. Masa dulu dapat 60,000, 70,000. Hebat lah dulu. Berdiri tegak tu, tolak tertumbang, jalan, main dada jalan. Dapat duit. Berhenti awal, dapat 60,000, 70,000. Berkepak jalan tu. Kan? Duit banyak lagi waktu tu. Tapi sampai bila duit tu boleh bertahan? Itu kita malas pula. Ada kawan kita yang beringat. Ni saya ulang. Ada yang berhenti awal dan dia beringat. Dia dapat duit tu dia buat modal berniaga. Buka bengkel, buka kedai runcit, buat pasar raya sebagainya. Dan ada alhamdulillah ada yang maju. Tapi ramai juga yang berpoya-poya dengan duit tersebut. Akhirnya duit habis. Umur semakin tua. Ni yang duduk kedai kopi ni. Yang duduk main damaji ni. Kerja dari hari dia maki PMX. Ni dia orang dia. Kan? Kerja tok siap je pun. Pencen tak ada. Dapat gaji jadi tok siap masjid tu pun. Bentang sejadah hari kerja. Dia dapat lah kan. 500, 600 sebulan. Allowance tok siap. Noja orang panggil. Itu pun sembang tak berkalah tu. Kan? Okey lah jadi tok siap 500. Kerajaan bagi 500 dah 1,000. Kan? Masalahnya tak semua jadi tok siap. Yang jadi tok siap jadi tok Bilal ni okey lah. Kan kerajaan bagi 500. Kamu tak pencen. Kemudian kamu jadi Bilal masjid dapatlah 500 600 dah 1,000 okey lah kan. Ini kamu ni dah lah berhenti awal. Kan? Nak jadi tok siap macam mana? Azan pun tak reti. Orang suruh orang suruh azan kat telinga baby buah lahir kan, kau takbir gaya masalahnya. Tak reti. Kan? Tambut cucu, anak tak reti azan. So atuk azan, atuk pegang cucu. Allah, dukung ni buah lahir kat hospital ni. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilah doktor kata gaya pula dah. Also komat azan kat telinga. Mentang-mentang boleh pakai gaya ni dia ingat takbir pula saudara. Kan? Ni masalah anak jahil, atuk pun jahil. Ni masalah dia. Pegang cucu kat hospital, kan? Doktor berkata, tak boleh. Sekarang selamat alhamdulillah. Tuan azan, anak pun jahil. Kan? Abah azan, cucu abah. Kita pun mengetang-getang kan. Tak pernah tak ambil tahu. Kan? Ambil lah cucu.
Time tu lepas raya pula tu. Yang popular waktu itu, takbir raya lah yang kita ingat. Dukung lah budak tu. Kan? Dekat telinga dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Doktor. Baby tu pakai raya pula kata baby tu. Kan? Ni yang berlaku saudara. Orang macam ni lah ni. Yang tak kata nak bersyukur hari-hari kerja dekat kedai kopi tentang kerajaan ni. Sambil medan maji tu. Kan? Tak boleh pakai PMX ni. Mana boleh pakai PMX ni ketimbang aja. Aduh pula askar kita ni pikul komunis ni, kita pikul komunis. 500 je sebulan. Waktu bila ni pikul komunis berhenti awal. Kan? Tapi sembang kampung boleh lah. Macam balik pada Ketereh tu. Saya pikul komunis. Oh, diam. Bila saya cakap diam. Oh, saya ni general. Saya pikul komunis. Saya pikul komunis mati. Komunis mati boleh lah kau pikul. Kalau kau sembang komunis hidup kau pikul. Boleh lah orang tabik sikit dengan kau. Oh, dia hebat. Oh, komunis hidup dia pergi pikul. Ini komunis mati saudara. Oh, jadi bangkai dah kau pikul kau belagak. Itu bukanlah betul kau pikul. Bukanlah betul kau pikul. Kan? Setahu saya pegawai di operasi mana-mana pun bukan kerja pegawai pikul komunis. Prebek, korporal, korporal tu lah jadi bangsa yang tukang pikul. Kau pegawai kat pinggang aja. Kan? Kalau betul sekali pun mayat komunis yang kau pikul. Pelik apa mayat komunis? Mayat dah jadi bangkai lah. Bagi budak-budak kampung, mamat kampung, budak ini aman dah boleh pikul. Kan? Dah jadi mayat. Kalau kamu bertempur macam kanang anak langkau, baru bagus. Kan? Baru layak PGB. Bertempur dengan komunis hidup. Baru kita respect. Ini sembang dalam parlimen. Saya pikul komunis. Saya pikul komunis. Tak ada orang askar dalam tu lain. Boleh lah aku merang. Kan? Cuba aku laku duduk situ. Kalau aku duduk situ, aku starlight terus kepala dia tu. Kan? Tak kira lah kau general tak general. Dah tak pakai uniform sama je level kita. Kau ada parlimen, aku ada parlimen kita. Tapi kau ni bodoh sangat. Kau duduk sini nak temberang. Orang lain boleh temberang. Ni aku askar, aku tahulah. Kan? Bila kau pikul komunis ni? Berapa orang kau pikul komunis mati ni? Dekat mana kau operasi ni? Duduk dapat suka risik. Kan? Macam kau askar Melayu sangat. Bertempur dengan komunis. Kalau kau askar Melayu, ranger ke, yang bertempur, ini duduk risik. Bila masa risik duduk bersama depan, depan komunis. Timerang boleh lah. Sebab itu ahli parlimen Jelutong selalu dia kacau dia. Pasal timerang kuat. Kan? Marah pula tu. Dia tengah berucap, orang sampuk, marah sungguh dia saudara. Diam! Saya cakap diam! Oh, dia ingat dalam camp. Dalam camp boleh lah tunjuk macam tu. Dia ingat dia pakai askar lagi, dia ingat pakai uniform lagi. Dalam yang pakai uniform boleh lah. Waktu kalau askar tu kau jekah-jekah orang suka hati, orang takut. Kan? Dan tentera boleh, tapi jangan bawa perangai tentera aku. Di luar. Apatah lagi dalam parlimen. Dan tentera boleh lah kau jekah orang. Kau jekah je orang tabik. Ya tuan, yes sir, ya tuan. Boleh lah dalam tentera. Dalam parlimen kau jekah macam tu, kena ketawa ada orang lah. Kan? Kita ingatkan dia hebat sangat. Sepatutnya bila kau sebagai bekas tentera, kan, jeneral pula tu, 1 bintang, 2 bintang, sepatutnya mental kau kuat. Tapi kau mudah koyak dalam parlimen. Kau cair. Mudah koyak dalam parlimen. Sakat kat Jelutong je kau dah menangis dan marah. Sepatutnya kau bekas tentera, jeneral, patut kau mental paling kuat. Orang kacau kau pun tak heran lah aku. Aku ni bekas askar lah. Kan? Aku ni pegawai, aku ni jeneral. Aku dah dilatih. Ketahanan mental dan fizikal. Kau nak provoke, aku tak kisah. Sepatutnya macam itu. Kan? Bekas jeneral tak kerti orang putih. Mak Hassan pun gelak dia. Menteri Pertahanan masa tu. Cakap orang putih pun tak faham. Kan? Tak kisah pasal orang putih ni. Kan? Tapi kekuatan kau tunjukkan bahawa kau ni dilatih dengan ketahanan mental dan fizikal. Orang provoke kau tak heran lah. Tapi koyak saudara. Kan? Koyak. Jelutong je sakat sikit. Oh, macam tu. Wow. Lepas tu minta kepada menteri yang tu juga. Saya dari Parlimen Ketangan. Tempat saya di Ketangan itu 1 hari 6 orang mati. Saya kena bagi sumbangan kat dia orang.
Pergi ziarah orang mati, saya keluar duit poket saya. Pergi orang kahwin, saya kena keluar duit poket saya. Tak ada duit PMX, bagi peruntukan pada saya. Dia macam Mat Belon. Kan? Dia tengok orang mati, klaim kerajaan. Ziarah orang mati, bagi sumbangan, klaim kerajaan. Cerita kat Parlimen, ungkit balik. Bagi sumbangan pada majlis perkahwinan, jemput dia. Bagi duit sampul. Duit sampul, duit salam, orang kata, duit kaut. Kat pengantin kan. Itu boleh ungkit kat Parlimen. Habis sumbangan kau siapa? Kalau kerajaan semua, kau melawat ziarah orang mati pun, kau nak minta kerajaan bayar. Tak malu ke kau dengan orang kampung? Tok Imam, Tok Umpat kampung tu, kalau dia orang kampung meninggal, dia orang bagi duit, tak klaim pun dengan kerajaan negeri. Sumbangan peribadi, keikhlasan dia. Takkan nak minta kerajaan klaim? Kamu oleh Parlimen, cerita kat Parlimen. Kawasan dia 6 orang mati satu hari. Ui, ni wabak hebat ni saudara. Kat Ketereh ni satu wabak penyakit yang kita kena pandang serius ni. Kementerian Kesihatan kena siasat. Kat Ketereh sampai 1 orang mati, sampai 6 orang mati ni. Kan? Apa masalahnya? Ramai sangat mati ni. satu hari sampai 6 orang mati. Kan? Apa kerana masalah air di Kelantan itu begitu serius sehingga ramai mengakibatkan kehilangan nyawa. Di Kelantan ni macam-macam pelik benda berlaku sudah. Kan? Mungkin berpunca daripada air karat ke, air daripada boring bawah tanah tu ke kan. Yang kes bunuh diri kat Jabatan Tendong tu. Apa ramai bunuh diri, lalu-lalu naik motor, tiba-tiba turun motor terjun mati. Kalau tengah buat kereta perempuan lelaki ke, tiba-tiba berhenti kat situ terjun. Tu. Sampai terpaksa kerajaan negeri buat solat hajat kat jambatan. Kan? Solat hajat jambatan tu. Misteri. Ramai sangat mati. Sesengaja terjun. Sesukati terjun mati. Bunuh diri. Tindakan dia apa? Solat hajat je kat jambatan tu. Pelik kan? Kenapa? Mungkin ada kesan daripada minum air boring bawah tanah tu memberikan kesan pada saraf-saraf mental kan, menyebabkan hilang pertimbangan. Sama lah macam Ketereh tu, mungkin satu hari 6 orang mati kerana minum air daripada bawah tanah kan. Yang bunuh diri macam tu juga di Kelantan ni, kerana air karat sebagainya membuatkan mental. Jadi kena siasat tu, jangan biarkan kita bimbang nanti di Kelantan tu besok akhirnya bila tanpa lama sangat minum air karat, kita bimbang masyarakat di Kelantan ini jadi zombie pula. Jadi zombie tak kata apa lah saudara. Tak nak ubat. Tiba-tiba macam tu je lah. Kan? Seluruh negeri Kelantan. Kat Ketereh tu. Ahli Parlimen Ketereh datang Parlimen pun macam zombie. Sebab kesan daripada minum air. Jadi jangan pandang enteng benda-benda ni. Kan? Kena siasat juga. Mungkin kesan daripada minum air tanah ni boleh mengakibatkan selain daripada orang bunuh diri, berlaku kematian yang ramai, kemungkinan akan jadi zombie. Bayang kalau Wanaon jadi zombie saudara. Bodoh kan? Wanaon ya, pakai kepiah tu kan. Dia jadi zombie. Takbir. Masih lagi tak takbir. Dah jadi zombie pun tak takbir lagi. Tengah malam ni sedap kan melawak kan. Dah kelakar. Wanaon bengang tu. Ramai malam keluar ni. Wanaon, report sikit-sikit aku nak tutup Wanaon, tolong report sikit. Bila aku suruh report, tak nak report. Bila aku tak suruh, kau report. Kan? Report lagi. Aku nak cik alasan untuk tutup live ni. Time kita nak minta dia tutup live supaya room jatuh, tak nak pula dia report. Tadi masa kita cerita pasal fakta, bukan main lagi kau 2 kali kau report aku kan. Sekarang report lah ni. Aku pergi pulang kau report. Jatuhkan room aku cepat sikit. Tutup live ni. Tak ada lah. Walaupun understand macam ni. Kan? Time kita nak, kita suruh tak nak buat. Ni perangai walaupun. Tapi kalau benda kita suruh tu bukan main lagi dia. Perangai walaupun. Dia macam mana pun dia akan terbalik dengan kita. Panas tu dengan untik-untik dia bawah. Panas. Memang sengaja saya bagi panas. Supaya dia report. Biar saya punya room je tu. Tapi tak nak saya bila kita suruh dia tak mau. Bila kita suruh dia tak mau. Tapi bila kita kata janganlah report, saya bagi penerangan. Dia report saudara. Esok walaupun rusum
Usaha khinzir pergi undi. Nasib lah tu. Pakailah baju gambar khinzir, kepala khinzir tu, pergilah undi. Kan? Dia sanggup buat. Bapak ni. Peduli apa dia. Kan? Mana ada maruah lagi dah. Jadi besok, dengarlah cerita. Lepas ni dia main tak isu kadang khinzir. Tak main lah saudara. Habis undi ni tak ada. Dia kalah ke dia menang ke dia tak boleh tahu dah isu tu. Sekarang ni dia main isu. Dalam khinzir tu. Dah tak ada isu lain dah. Kan? Itu yang Mak Belon marah tu. Dulu Mak Belon rasa popular sebab isu dia tu hari-hari kan. Viral dekat TikTok. Sekarang ni dah tenggelam dah. Khinzir tu menenggelamkan Mak Belon. Mak Belon. Dengan khinzir tu boleh menenggelamkan Mak Belon. Tu Mak Belon marah tengah ni. Siang malam Mak Belon maki babi. Babi sungguh babi. Babi sungguh babi ni dia kata. Kan? Aku dah tak pandang dah. Kan? Puas aku menangis-nangis satu hari. Kan? Sekelip mata je aku dah hilang dah popular. Sebab dia khinzir ni.